Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, kali ini kita nak cerita berkenaan khusus bagi yang meminati konsep landscape dan dekorasi, no. Yang mana terutamanya khususnya pada pokok yang jenis memanjat, no. Antaranya pokok ni lah. Nampak tak? Ni pokok yang selalu kita jumpa juga. Bunga dia jenis wangi, no. Ni nama dia dikenali sebagai pokok akardani, yang mana bunga dia putih-putih, merah-merah gitu, no. Konsep ni diterapkan pada homestay, pada kafe, restoran, yang mana dia buat pergola dan dia tanam pokok, kemudian pokok tu akan tutup jadi bumbung lah, no. Antara pokok-pokok yang kita boleh suggest dan pokok white trumpet. Bunga dia jenis besar-besar, putih-putih lagu ni nampak tak ni? Ni jenis ni dia kurang semok sikit, no. Mudahlah kita nak cuci sebab dia jenis batang besar-besar lagu ni, no. Kemudian juga kita ada juga pokok parona, bunga yang warna putih ataupun bunga salju, no. Contoh dia macam ni lah. Pokok dia memang cantik lah kalau kita buat pada landscape yang berbumbung, pagak macam ni, no. Bunga dia pula memang wangi, memang cukup wangi, macam salji bila kita tengok bila kembang ni. Ni contoh anak pokok dia. Siapa berminat, boleh order lah. Okey, antaranya juga ialah pokok sandpaper vine. Ni yang bunga warna ungu-ungu macam ni, no. Bila kita tengok bunga macam ni, dia bergantung-gantung macam ni, memang cukup lawa lah, no. Orang pun seronok main tempat kita lagu tu. Kalau kata nak pokok buah pula, kita ada pokok anggur Isabella. Ni tengok buah dia dah mula merah-merah dah ni. Alhamdulillah, buah pun boleh makan, dekorasi pun cantik. Jadi siapa boleh nak, boleh hubungi kita. Sekadar tu dulu harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.